Assalamualaikum adik kakak semua. Hari ni jumpa lagi dengan Adipati Fish Bank hari ni. Adipati Fish Bank hari ni kita baru balik daripada daerah istimewa Kota Solu. Baru balik sana lagi jumpa sahabat-sahabat rakan-rakan seperguruan sana di daerah Kota Solu tu. Jadi sampai sana juga kita pun buat klik lah satu resepi. Sini ni ada bokor ni. Ada salak, halia, timun, tomato, lada. Biasa kita nak guna ni. Kita nak guna untuk buat resepi kita ni. Sedap ni makan ni. Mari tengok biasa apa nak guna dah. Di dalam basing ni kita ada kulit ayam. Kulit ayam ni kita cicir hacu dah. Kita cicir gitu. Kita ambil kulit ayam, kita ambil golok pisau, kita cicir biar hacu-hacu gitulah, hacu kasar-kasar kulit ayam ni kita guna sebanyak 300 gram. Lebih kurang lah tu. Lepas tu kita bubuh telur sebutir, telur ayam, buah lah tu. Lepas tu kita masuk ke 2 biji bawang merah halus. Kita cicir halus-halus buah lah ni. Masuk ke 3 biji cili padi hijau dan juga 2 biji cili besar hijau. Kita potong kecil-kecil gitu. Buh dalam tu. Masuk ke 5 batang daun bawang. 5 pohon daun bawang tu kita cicir halus-halus gini dah. Bubuh halus ni. Masuk ke setengah sudut teh serbuk lada hitam. Ataupun orang standar panggil cabai bubuk. Kita orang Kelantan panggil lada hitam ataupun sebut lada benar. Gitu. Masuk ke 1 sudu makan baking powder ataupun serbuk penaik. Masuk ke 3 sudu makan tepung terigu ataupun tepung gandum. Garam secukupnya ataupun setengah sudu teh. Masukkan 1 sudu makan gula. Selepas itu semuanya ini diaduk rata. Gaul rata-rata deh biar dia sebati. Nampak tu. Macam-macam bahan ada. Sedap ni. Gaul dulu. Murah ni bajet nak buat ni. Sik bajet ni. Sedap ni makan ni. Masuk ke sedikit air Sikit air, jangan banyak. Boleh sudi makan gitu ya. Kita nak video rata lah. Kulit ayam ni sebati belakang dengan tepung gandum kita buat ni tu. Selepas kita gaul dah dia ni rata molek dah. Palut molek dah belakang tu. Kita rehat ke adonan kita ni selama 15 minit biarkan selama 15 minit. Tak tepi dulu. Selepas 15 minit kita panaskan minyak. Lepas tu bolehlah kita goreng kulit ayam tadi. Kita goreng sampai dia garing-garing deh. Sedap bang. Kita pergi ni lah. Jumpa dengan sahabat-sahabat kita di daerah istimewa Kota Solu. Naik kapal terbang kat Cung sampai sana kat. Turun naik omplet. Kalau sini enggak, kereta sewa lah, kereta gerak.
Tu gak perlu gak rasa lapar. Gak sayang kita nya, masa kita tak lapar gak. Dia pun bawa lah kita pergi di pasar Kota Gede. Oh, banyak orang jual makanan di sana, macam-macam ada. Oh, ada jenis gini ni hak kita buat ni ada jual. Ni hak Adipati Pimpin tunjuk ni kongsi dengan adik kakak semua ni. Kalau sana dipanggil gorengan. Nama resepi ni gorengan kulit ayam. Gorengan kulit ayam, ada bakwan, macam-macam, ada teh makan. Sedap kita makan ya. Sedap cemong Dan ni bila dah balik ni gak, kita pun buatlah video ni. Resepi ni kongsilah dengan adik kakak semua. Boleh buat makan di rumah dengan keluarga. Tak siap lagi ni deh. Dia ada conik dia, conik. Dapat garing. Dekat tengoklah nak garing setara mana. Kalau rasa nak garing pun garing benar gak. Lama sikit lah minyak. Garing lama sikit. Rasa nak lembut-lembut gak, boleh akak lah. Boleh akak tu garing kuning molek tu. Oh, comel garing tu akak dulu. Kita goreng berhabis dah, goreng berhabis. Kalau adik kakak nak makan banyak kak, ganda lah behek-behek kita buat saat ni tu. Mudah ya. Lepas kita makan gapo tu kak, kita pun sahabat kita pun ajaklah kita marilah kita rang-rang dulu di sekitar Kota Solo ni. Kita pun naiklah bajai melihat keindahan Kota Solo. Kalau adik kakak nak pergi jalan Kota Solo kak, boleh lagi jalan. Suka jalan situ. Yang coti kita pergi kan. Ni kita buat resepi ni. Tunjuk ni. Gorengan kulit ayam. Tak ni makan ni. Ni hak siap dah kita goreng ni. Kita akak dia sejak minyak dulu. Selepas kita goreng siap dah belaka. Lepas tu pula kita hidang di pinggir untuk kita makan lah. Siap dah goreng kena makan panas-panas. Ni lah rupa dia resepi kita hari ni, iaitu gorengan kulit ayam. Kita ada salak segar, ada timun batel. Ni sedap ni, kicah dengan conik dia ni. Ni conik dia ni, adik kakak conik dia ni. Sambal dia ni, cara nak buat dia nya kita ambil baik gini deh. Tak ingat nak ambil video saat ni. Kita guna 5 butir cili merah besar, 5 butir cili padi merah, 5 butir cili padi hijau. Lepas tu kita bubuh 2 biji bawang merah halus dengan 3 ulah bawang putih. Gula 3 sudu makan, garam 1 sudu teh, 1 biji perahan air 5 nipis. Lepas tu kita blender lah. Blender siapa lemak buah lemah akut gini, buat nyicah. Atas dia tu halia muda. Halia muda ni ada jual di pasar. Dia tak nak beli halia muda, dia bui lah. Halia muda ni sedap buat ulai ni, buat conik gini ni. Kita racik halus-halus gini, nanti nak makan panas kita garau di sambal tak, kita conik dengan kulit ayam garing ni. Sedap ah. Tu conik dia nya. Kita ada tahu goreng, kita makan sana ada tahu goreng. Ni gorengan kulit ayam. Ya ada. Boleh makan dah lah. Tu hari kakak tu. Kalau sana kita nak makan dengan nasi boleh. Nak makan ketoprak boleh. Nak makan dengan lontong boleh. Nak makan dengan bakso pun boleh. Nak makan nasi oncong pun boleh, boleh belaka. Nak makan gitu dengan sambal dia saja pun sedap juga. Lepas tu selamat makan lah belaka dah. Selamat makan dan selamat mencuba buat resepi gorengan kulit ayam ni. Oh, sedap ni, sedap ni. Bila kita makan gak, perut kita apa kenyang.
Bila kita kenyang, kita pun bernyanyi-nyanyi. Aduhai gadis yang cantik, sedang asyik menjemur padi. Aduhai mata melirik, benar-benar menawan hati. Gitu dik kakak deh. Tak makan belakang je pun mula-mula. Assalamualaikum. Kita nak akhir dah. Bye. Lapar dah ni.